Hai, Assalamualaikum. Kembali bersama Haris di Langkawi FM dalam Radio Bisnes kali ini membawakan anda bisnes-bisnes di sekitar Pulau Lagena ini. Dan kali ini Haris membawakan anda pula bisnes. Dan hari ini saya bersama-sama dengan Abang Rosidi. Abang Rosidi. Combat. Combat. Ya. Okey. Boleh abang perkenal sikit diri abang? Kat mana berana, apa dia belajar kat mana dulu? Abang sebenarnya asal memang orang Langkawi. Orang Langkawi? Ayah hangat Kedah. Memang sebelum ni pun ex-chef kat salah satu hotel kat Langkawi. Now dah volunteer. Then buka bisnes kecil-kecilan lah. Dah berapa lama berhenti hotel tu? Lama, sebelum Covid lagi. Sebelum Covid. Dah berhenti. Ya. Abang mula bekerja daripada dalam bidang hotel tu berapa lama dulu? Adalah kutip-kutip sebelum masuk hotel ada restoran-restoran. Dan hotel ada 7-8 tahun. Dalam bidang cooking ni kitchen. Tapi more to western food. Western food? Yes. Abang tak terfikir lagi nak keluar ni, nak buat bisnes apa jenis makanan. Tapi dah abang fikir-fikir, Langkawi ni terlampau banyak restoran yang more to western, more to Thai food. Abang create satu menu, nasi ganja. Nasi ganja? Ganjer. Tapi, Ganjer? boleh tengok kat ni. Boleh tengok kat belakang? Nasi, kalau sinonimnya nasi ganja. Tapi kat Langkawi lain? Yes, abang operate dia, abang letak nasi ganjer. Ganjer? Dia sopan sikit lah. Dia sopan sikit lah. Ya. Dia mix dia macam nasi kandang juga. Cuma kita Melayu, kita more to masakan ibunda kita. Kita tak macam mamak style yang pakai yogurt, yang banyak kas-kas. Kita more to ingredient kemelayuan. Okey. And then ni salah satu resepi terbaru bang. Resepi terbaru? Yes. Nasi arak. Nasi arak? Ya. Tapi selalu nasi arak kita tengok dia bubur. Kadang dia bubur lamb shank saja ke, ada pun dia bubur ayam je. Ni dia bubur dengan telur, dengan acar, dengan apa ubi, semua dia campur sekali ni. Ni dia sebetulnya memang normally memang nasi arak, original nasi arak memang dia akan letak bahan-bahan ni juga. Tapi di sini oleh kerana customer abang dah biasakan diri makan kari. Jadi abang create satu lagi nasi arak, kita mix dengan kari. Mix dengan kari. Dia lagi special lah. Oh, dia Arab campur Melayu sikit. Arabic and combine dengan Nusantara. Nusantara combine dengan Indian. Dengan herb-herb dengan Kira satu dunia dalam ni. Yes, satu dunia. Makan dia akan berdengung semacam. Akan repeat kembali. Okey, bang. Kita nak tanya sikit lah. Berapa lama dah abang dalam bidang bisnes ni? Dalam bisnes ni, nasi ganja ni asal-usul dia sebelum Covid. 2019. 2019 hingga kini kedai yang empat kedai keempat ini. Kedai keempat. Yes. Restoran ni bermula pada tahun 2021 hingga sekarang 2025. Penghujung 2025. InsyaAllah semoga abang terus. Semoga insyaAllah semoga abang terus maju jaya lah. Baik. Dan kita nak tanya juga, kalau abang buka bisnes ni, mesti abang ada terinspirasi daripada apa-apa. Dia tak ada lah buka bisnes terus macam, nak buka bisnes. Mesti abang ada terinspirasi daripada apa-apa. Abang inspirasi, abang banyak berkawan, abang pun salah seorang riders jugalah. Motor-motor kecil, motor kapcai, motor apa dari dulu main memang abang suka motor-motor. Tu yang abang macam belakang kita ni ada motor. For decoration lah. Decoration lah. Tak boleh naik. Tak boleh naik atas jalan lah. Kalau naik memang kena sita dengan abang dengan motor sekali dalam pagar lah. Jadi ada traffic light, ada barang-barang merchandise untuk biker-bikers macam tu lah. Dia walaupun kedai makan, tapi maksud kata you datang, you makan, mata liak. Ya, mata liak. Tengok. Okey, sini ada. Sampai orang pun keliru. Ini kedai motor ke kedai makan?
Macam tu. Ni kalau orang sekali lalu daripada tepi jalan ni confirm nampak ish ni kedai motor ni. Yes. Dia ada juga sebelumnya abang ada buat tarikan untuk motor-motor bikers yang dari luar pada Langkawi, dari dalam Langkawi sendiri pun. Ada datang lebih kurang macam pit stop lah. Pit stop. Yes. Abang ada merchandise dia. Macam tu lah. Jadi abang boleh bagi tahu sikit tak? Cara-cara abang buat nasi Arab, campur Nusantara, campur India ni. Ini Persediaan dia daripada awal. dia agak rumit juga. Bukan senang kita nak buat satu menu yang nak ambil cita rasa mulut orang, nak boleh semua orang boleh masak. Tapi nak bagi orang repeat. Yes, nak bagi orang kecagih. Nama pun nasi ganja. Kita masuk kata resepi kita kena dengan kita punya Nama. Kita mau orang mai makan sekali, dia mai bercakap. makan sekali. Dia bercakap bukan cakap pasal mahal. Dia bercakap pasal berbaloi. Skim, sedap. Dia orang akan repeat. Ada juga pelanggan-pelanggan dari luar negara, dalam negara. Yes. Come again. Repeat again. Tentu. Contohnya macam nasi Arab ni. Kalau abang tengok, dia mix macam-macam. Betul. Tengok nampak meriah. Ya, nampak meriah. Nampak meriah sungguh nasi apa dia Arab ni. Dia lain daripada lain. Jadi cakap jenis selok ah. Jenis selok. Bagai-bagai. Kadang-kadang kalau kita silap angkat, selok-selok ada bom pula dalam tu. Ada bom. Kita bola golf pun ada. Kita tak tahu. Ya kan. Tapi dia kena selok-selok tu kita bagi nama dia Arab mix ganja. Di combine sekali, jadilah sebegini rupa. Ya. Macam mana abang boleh cuba sekarang? Boleh cuba? Okey. Kita cuba. Okey, kita cuba. Okey, dia normally macam ni ya. Kita setting untuk family ataupun group. Dia punya portion ikut kuantiti ya. Yang ni macam contoh macam yang ni untuk berapa orang ni? Ini 3 ke 4 orang. 3 ke 4 orang. Dan abang boleh bagi tahu tak harga berapa? Standard price kita bagi kalau ada lamb shank, ada ayam grill, ada kambing grill, ada telur, ada bahan-bahan macam ni. Selalunya kalau 4 ke 5 orang kita bagi dalam RM70. RM70. Ya. Tapi memang puas hati kalau tengok macam ni. Boleh tengok lah. Kan? Dan mesti ada yang tanya juga. Nak menu yang paling marhain. Menu paling marhain kat sini. Yang paling marhain sekali, kita boleh bagi nasi Arab dengan harga RM10. Nasi Arab harga RM10. Harga RM10. Yang tu memang kena cuba pasal berbaloi sangat. Contohnya kalau datang satu family, kalau nasi Arab yang normal portion RM15 untuk 5 orang total berapa lah. Tapi kalau kita buat untuk RM10 mungkin berbaloi. Ya. Okey baik. Kita cuba dulu. Okey bang. Ni ayam dia. Ayam grill bang. Ayam grill. Ayam grill ambil nasi Ambil nasi sikit. Kita cuba dulu. Ya, cuba dulu. Ambil bahagian yang ada kari-kari ya. Kari-kari. Okey, kari-kari sikit. Okey, kari dengan acar sikit. Kari dengan acar sikit. Lepas tu bola golf. Bola golf satu. Bola golf jangan lupa bang. Okey. Lepas tu apa lagi saya nak kena cuba ni? Semestinya kambing. Lamb. Semestinya kambing. Mana lamb ada sini. Ada sini. Ini ayam. Ini ayam. Tu lah tak nampak. Dia tersembunyi. Dia tersembunyi. Kita pada cari. Ayam, ada kambing. Takut nanti kalau tarik-tarik ada kura-kura ke kita tak tahu. Dia surprise, benda ni surprise kan. Ini lamb shank. Okey, boleh cuba. Okey, kita cuba lamb shank. Selalu kalau yang difamouskan nasi lamb shank combat cafe. Lamb shank combat cafe. Okey, kita try. Daging dia luruh. Pegang pun tahu dah lembut. Pegang macam tu pun dah angkat dah luruh. Tu tak payah gigit-gigit. Dah luruh dah. Ya, dah luruh dah. Betapa lembutnya. Baik, bismillah. Macam mana abang? Abang top gigit dia tu macam ni sikit lah. Tak payah gigit. Tak payah gigit. Memang dia kelai dalam mulut. Memang dia hancur. Macam aiskrim, musim-musim panas. Macam aiskrim. Ya. Memang sedap. Jadi memang patut anda cuba jikalau bertandang ke Langkawi. Baik,
Abang, Ya. boleh bagi sepatah dua kata tak untuk orang dekat luar sana yang mana nak mencuba dalam dunia bisnes ni? Sepatah dua kata daripada abang yang umur pun dah makin hari makin ke penghujung, dan anak muda yang baru berkecimpung nak buka restoran atau bisnes, cuba dongok-dongok, tengok-tengok, select-select apa bisnes apa yang kita nak ceburi. Jangan main terjah saja. Pasal kita langkawi pulau kecil, makin hari makin bertambah-tambah restoran, bertambah-tambah kedai-kedai makan. Ada yang masak kat rumah, letak kat vendor-vendor. Utamakan kualiti dan identiti kita. Ya, macam tu. Utamakan kualiti dan identiti. Yes. Sebab yang tu yang akan membuatkan orang kenal kita. Ya, insya-Allah. Kalau orang nak bertandang ke kedai abang ni, kedai nama apa tadi? Combat Cafe, nasi ganja. Combat Cafe nasi ganja. Kalau orang nak bertandang ke Combat Cafe nasi ganja ni, macam mana dia nak main? Dekat mana kedai abang ni? Dengan keadaan semasa, anda boleh wave saja pakai handset untuk orang yang bukan daripada Langkawi. Tapi kalau dari Langkawi, mungkin dia orang dah tahu. Dia di dalam kawasan air hangat, berhampiran Tanjuru. Maksud kata kawasan yang more to Thailand punya kedai-kedai di sini kebanyakan daripada kedai masakan Thailand. Orang-orangnya pun mix Thailand Malay. Kita ada dekat area roundabout. Area roundabout. Ya, area roundabout. Senang orang Kedah faham. Ya, Area roundabout. roundabout. Okey bang, boleh abang explain tak? Menu-menu untuk setiap golongan, contoh golongan-golongan muda ni, menu apa yang mereka patut cuba? Kalau untuk golongan-golongan yang atas-atas sikit, menu apa mereka patut cuba? Dia selalunya normally lah, kalau orang muda-muda ni memang dia makan, dia pasal nasi ganja ataupun nasi arak ni bukan makanan rutin, bukan makanan harian, sehari 2-3 kali kita boleh makan. Betul. Dia bila rindu, dia akan datang. Dan bila dia datang, dia akan bubuh kau-kaunya. Yes. Kadang-kadang boleh jadi satu plate besar ni untuk 3-4 orang, dia seorang saja makan. Dia seorang saja makan? Ya, abang tak, memang selalu macam tu. Okey bang, boleh recommend tak? Lauk apa yang mereka patut cuba? Yang patut cuba memang yang terbaru, lamb shank dan daging grill. Dan daging grill. Ya, daging grill. Daging grill. Untuk portion macam tadi, lamb shank tu berapa? Lamb shank kita pakai yang pure punya, kambing muda. Kambing muda. Dia kena ada dua perbezaan. Lamb shank, kambing muda. Kalau mutton shank dia besar, dia panjang. Memang kita tengok benda ni besar dan panjang, orang tapi dia orang tak tahu itu kambing tua. Mutton shank. Mutton shank. Yes, kalau lamb shank macam ni, dia kecil, dia pendek, untuk tapi kambing dia kecil. padat. Isi dia lembut. Betul-betul. Memang Tadi. kena cuba lamb shank ni. Dan kalau untuk Dan harganya untuk Harga- lamb shank sekali dengan yang kita mix dengan untuk kalau dia barang-barang ambil ni, ingredient nasi ni, dengan lamb shank saja berapa? standard price kita RM45. RM45. Ya, macam tu. Kalau macam untuk nasi dengan daging grill, Daging grill standard price kita buat RM12. RM12. Dan yang paling terbaru untuk harga madani ni kita buat dengan RM10. RM10. Nasi arak, ayam, grill dengan bahan-bahan tadi RM10. RM10 Ya. sahaja untuk nasi arak. Untuk nasi ganja kita buat lagi marhain punya harga RM6 ke RM7. RM6 ke RM7 RM6 ke RM7 sekali dengan sayur dan juga kari campur ayam goreng. Dengan ayam goreng. Panas-panas. Ya, panas-panas, of course. Of course. Baik. Bang, sepatah dua kata untuk orang yang dekat luar sana. Sepatah dua kata. Abang tak nak cakap banyak. Abang berterima kasih kepada pihak RTM yang sudi datang ke premis perniagaan saya ni, warung saya ni, markas saya ni, untuk menaikkan industri kedai-kedai makan di Langkawi. Saya kata terima kasih yang tak terhingga dari saya. Okey, baik.
Berjumpa lagi kita di Radio Business yang akan datang. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Salam Malaysia Madani. Madani.